Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya berkongsi dengan tuan-tuan mengenai rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035. Ia digubal bukan sekadar sebagai suatu kesinambungan dasar yang terdahulu, tetapi sebagai satu intervensi yang strategik yang mendesak untuk memastikan sistem pendidikan negara kita kekal relevan. Dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama, rancangan ini insya-Allah bertindak sebagai kompas strategik untuk menangani isu pembelajaran, kesejahteraan guru dan murid serta cabaran teknologi seperti kecerdasan buatan iaitu AI. Izinkan saya untuk berkongsi tuan-tuan mengenai 5 ciri murid yang perlu dicapai dalam RPM ini. Yang pertamanya adalah murid yang beradab. Murid yang memiliki sikap dan tingkah laku yang sopan, menghormati orang lain, bertimbang rasa, menghayati nilai serta mempraktikkan etika dan adab yang baik. Ciri murid ini menekankan pembentukan nilai moral dan kepribadian yang tinggi, akhlak mulia serta warga negara yang bertanggungjawab. Seterusnya, yang kedua yang nak dicapai adalah murid yang berilmu. Murid yang memiliki ilmu, pengetahuan yang luas, meliputi bidang akademik dan bukan akademik. Serta murid itu perlu memiliki daya fikir yang kritis dan kreatif. Murid akan sentiasa berusaha untuk memahami kandungan pembelajaran dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, yang nak capai dalam ciri murid adalah murid yang berkemahiran. Murid perlu memiliki kemahiran praktikal dan teknikal bagi menghadapi cabaran kehidupan dan dunia pekerjaan yang sebenar. Murid juga perlu menguasai kemahiran masa hadapan seperti kemahiran penyelesaian masalah dan juga yang kompleks serta penyelesaian masalah melalui pembelajaran kolaboratif. Yang keempat, kemahiran ciri murid yang hendak dicapai adalah mengenai murid yang berdaya tahan. Aspek ini memerlukan murid yang berdaya tahan dari segi fizikal, mental dan emosi. Mereka mampu bersedia menghadapi cabaran dalam pembelajaran dan juga kehidupan seharian mereka. Murid mampu menyesuaikan diri serta menghadapi tekanan, kegagalan dan kesulitan dan apa-apa cabaran dalam hidup mereka. Dan yang kelima, ciri murid yang hendak dicapai adalah berkeyakinan. Murid yang mempunyai kepercayaan yang utuh terhadap keupayaan dan potensi diri mereka, insya-Allah mampu berkomunikasi dengan baik serta berani untuk mencuba berbagai perkara yang baharu dan fikiran yang terbuka. Keyakinan sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab perlu diperkukuhkan pada diri setiap murid berasaskan kepada kepercayaan dan pegangan kepada rukun negara. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain video. Veni Vidi Vici.